Hello guys, selamat datang ke video Friday channel. Okay, hari ni saya lama tak buat video card bobo okay dah. Hari ni saya nak unbox. Kali ni ada rezeki ada. Tapi hari ni saya unbox Kak bobo Pet Heroes Unite. Okay, jom kita tengok. Pet Heroes Unite. Okay, ni saya beli kat MPH Alamanda Putrajaya ya. Nampak logonya dengan harga 1 paket RM5.50 dengan kalau beli 9 paket semua set lengkap dia, harga dia RM49.50 je. Okay, ni saya beli ni dekat macam pack masa bucur masa 25 dah lama dah. Ni saya beli first time ya. Okay, ni yang paling cantik, ni paling saya nak ni. Ada gambar bubur kostum betul lah. Tengok gambar apa ada. Mecha Mata Mecha Ninja macam dalam musim 1 episode 13. Max Mana. Macam movie Mecha Mata. Boboiboy Solar dalam series Boboiboy. Yes, musim 2. Ni paling best ni gambar Boboiboy kelas 3. Ni versi musim 2 atau musim 2 dengan 3 ni sampai movie. Yang Boboiboy kelas 3 tahap kedua sudah dapat ya. Yang saya ada sekarang tahap pertama je. Okay, yang sekali Boboiboy Genta. Ada buah halilintar, boleh lah, saya suka sangat. Baik kalau ada buah halilintar. Boboiboy yang biasa ni. Boboiboy Sorry yang movie ni ada Jojo ni. Boboiboy Beliung, ada Boboiboy. Boboiboy Genta. Okay, dah reviewkan. Okay, kita mulakan pack nombor 1 dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup okay dah. Nak puasa juga. Kita nombor 1 dulu. Kat nombor 1 dulu. Macam ada Mecha Mata nombor 1. Mesti kita Mecha Ninja. Kita buat masa. Jom kita buka. Kita beli kat MPH Alamanda Putrajaya. Yang daru-daru tu kita pasang je lah. Dia kena gam lah kalau ada daru-daru. Nak kata ada Mecha daru pun ada. Ni ada Mecha daru. Gambar-gambar Boboiboy Genta. Best ni. Jadi kita mulakan dengan atas. Mecha Ninja paling rare ni. Okay, Jagara ni macam Boboiboy GS satu je. Kasdar letakkan Masa best friend. Projek Max Mana ada 3 orang. Abah pun join. Yaya. Ini baju masa movie 2 ni. Yang paling best kali ke Borara. Lama ternampak. Ni rupa dah muda ni. Ni masa dalam movie 1 ni. Dia paling rare ni, saya suka. Okay dah. Macam masih umur 6 tahun je. Dia macam masa 2016 Borara ni. Okay, next pack seterusnya Max Mana. Okay, jom kita tengok. Ada bubur di bakor. Jom kita buka. Yang mana kat sokong ni? Alamak, dia kat sokong yang tak boleh lawan. Max Mana customer letakkan je sebab tak boleh lawan 2 orang kot. Okay, talikan je lah. Tak kat sini kalau istimewa. Okay, next terusnya pack 2/2. Ada gambar bubur di bakor dah macam masa musim 3 sampai movie. Kejap kita buka. Okay, kemudian kata bubur di bakor ni best ni. Tapi kat sokongan je. Ni macam gambar masa Boboiboy musim 3 ni. Janitor yang semega tapi dah mati dah masa 4 episode 13. Kalau tengok ni voice spoiler. Lihat Semana Tarung. Dia mesti komik je. Macam anime lah gambar Boboiboy macam ni. Wow, coba yang dah kena hack. Okay, ni dadu je ya. Max Mana. Okay, jom kita ikut turutan dia. Mau gentar dah ni. Special card best ni. Okay, boleh letak. Okay, next ketiga Boboiboy Solar. Kita tengok. Okay, kalau tengok di atas je. Okay, Feng dengan Gopal. Boboiboy Solar kat base ni. Okay, Mega Konco dah masa 1 episode 1 je. King Balakong versi komik macam anime je. Mas Cacik sudah masa 3 episode 13. Ying yang lama. Okay, yang macam kat cokok-cokok je tapi saya ada dah kat tu. Okay, server lagi.
paling best sekali. Boy kuasa 3 dalam masa 2 episod. Masa 2, masa 3 The Movie kita tengok. Kat best ni. Yang ni paling best bagi saya. Tapi kalau ada boy yang dapat yang rare tu, boy Taufan yang ada yang tahap kedua tu, okey. Kita buka. Buka je. Big Bobby. Dekat paling Bobby, okey. Captain Vagoba, okey. Hangkasa, okey. Lambat. Mas Mara, okey. Dalam misi 3 ni Kemato. Kuali, okey. Hebat, okey. Satu kasut dengan letakkan. Kata paling hebat, paling best ni. Wow, Kak Boy kuasa 3 dia coba. Ni baru tahap pertama ya, macam dalam saya cakap tadi, macam dalam musim 2, 3 sampai movie, okey. Ini tahap pertama je. Tahap kedua tu saya dapat yang paling rare ya, okey. Ni boleh buat collection dah ni. Part kelima Boba Gentau. Okay, jom kita tengok Dagopa ni Boba Dagopa yang baru je. Yang tadi tu Boba Dagopa yang lama. Yaya, okey. Bad Dudes kat sokongan. Jadi Yaya masa gambar lama ya, macam dalam musim 3 sampai musim 2 sampai movie ke, dia masih movie. Mas Mawai masih komik. Amato, wow. Best je. Ni dadu je. Okey, tambah kali. Sumorai, okey. Sekejap lah kan lebih lah. Timo Body Baku Forever. Okey, best ni. Forever. Okay, sebenarnya Pero Sunai ada muka aku ni semua dalam bahasa sekarang pada boba yang lama ya. Okay, so dalam klasik Nomor Galaxy. Okay, dah lama ya tak nampak ni semua cerita episode childhood ni masa musim 3. Masa boba yang lama dulu, masa kecil tengok, masa umur 3 macam tu lah. Dekat 10 tahun, dekat 12 tahun. Okay. Rubika macam jadi naik Kamato masa 1. Gijimo, okey. Bawa versi anime, bawa versi komik atau anime aku. Okey. WS kena marah. Mana boleh serang WS, takkan dengan langgar je. Paling best ke. Muka lakus. Okey, ni paling best. Macam dalam bawa masa 1 episode 13 ya. Wow. Musim 1 episode 13. Untuk lawan-lawan ni. Yang nak berikan tu seselangnya sebab tak ada jual campaign. Dia nak berikan Galactic Comic tapi tutup. Tapi tu pasal boleh beli naik je ikut selang je. Okay, yang tu kena tunggu dia 10 ya. Kalau saya nak unboxing Hero Select pula. Okay, next. Boy sorry, kita tambah. Okay, kita buka. Jojo, okey. Rockavish macam dah main Commander masa 3 episode 6, okey. Abam, okey. Ada kat sangkut pula dah. Satyanta, okey. Dalam komik, okey. Ni melalui aku. Drama Semana, okey. Sorry, kat base ni, okey. Kat base ni. Kat seterusnya nombor 8 lah. Boy Beliung. Okey, buka lagi.
Ui, boy macam dalam Mus 3 lah ni, part yang paling best. Dia bagi saya cerita childhood ni. Payapi, ui, dia boleh jadi baik je, tapi sekarang dia jadi baik yang dalam musim 4. Okay. Oh, Captain Sparrow macam Boba Galaxy episode 5 season 1 ni lama ya. Kuputri, wow, ni macam zaman Boba Galaxy ni, masa saya tengok masa kecil dulu. Captain Kaizo topping jingle, okay. Yang paling best sekali Boba Beliung paling latest ni. Boba Beliung ya, yang macam pakai skateboard ni kat latest lagi ya. Ada jual lagi kat Monster Store. Oh, pak pack terakhir. Boy kental. Okey, ni paling best Tak ada ke kat kata kat Lulu atau kat Mega Board Scamboard? Lagi best bagi saya. Juga boleh lain tu. Gembola kejahatan masa season 1, masa season 3. Okey. Chainboard dalam Mega Mata Musa episode 13. Okey. Bayi kembar. Okey. Ini macam episode 15 Boba Galaxy ke. Panglima Pairapi. Okey. Tu mana ada dapat maksudnya. Yes, kemana lah tu. Okay, paling best sekali yang terakhir. Boba gentar. Pairapi ada link tau. Okey. Jom kita kumpul. Okey, kita ikut turutan lagi best ya. Turutan semua ni, semua kad istimewa dah kira. Dah habis. Okey, sampai okey, ni tadi ni dah boleh buka ya. Nanti kita buatkan. Okey dah. Kita saya tunjuk dalam video seterusnya. Okey, sampai sini video kita. Kadang-kadang nak beli kad Boba ni boleh cari kat kedai buku mana-mana je, macam PH, Popular, dengan Times Bookstore, dengan macam-macam lagi kedai buku lah, dengan kedai komik Putrajaya, dengan macam-macam lagi kedai. Kat online boleh cari kat Monster Store, TikTok Shop, Shopee dengan Lazada je. Okey. Kat kedai makanan pula boleh cari kat 7-Eleven, My News. Dengan kat mana-mana je kedai buku biasa. Bukan kedai buku macam kedai koperasi ya. Nak kedai buku macam paling famous, yang paling besar lah. Yang ada jual buku macam Pustaka Rakyat. Okey dah. Sampai sini video kita. Okey dah. Next number pack Techno Breaker atau pack Balancing Force pula pada bulan 10 atau bulan 11 ni. Lepas USA. Okey dah. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Yes. Wow.